Masa tu aku baru balik kampung cuti semester. Ayah aku kata, kampung tengah heboh pasal satu tok guru pelik yang tiba-tiba muncul dan buka pondok kat tepi bukit. Orang panggil dia Tok Guru Langit. Kononnya dia bawa ajaran suci, tapi makin lama makin seram. Malam pertama aku balik, aku dengar azan dari arah bukit, tapi waktu tu pukul 2 pagi. Azan tu bukan macam biasa, bergetar, perlahan dan sayu, macam datang dari langit. Esoknya aku tanya Pak Din, orang lama kampung. Dia bisik, Tok Guru tu bukan orang biasa. Dulu dia gaib bertahun-tahun. Sekarang dia datang balik, tapi bukan sorang-sorang. Malam-malam, pondok dia bercahaya macam bulan jatuh ke bumi. Rasa tak sedap hati makin kuat bila aku nampak jiran-jiran mula pakai baju putih semua, makan dari tempayan besar dekat pondok tu. Bila aku tanya, mereka cuma senyum dan cakap, Tok Guru kata ini makanan dari syurga. Malam keempat, aku ikut budak kampung panjat bukit nak intai pondok tu. Dari celah daun aku nampak Tok Guru tengah duduk atas kerusi besar, tapi dia tak berpijak tanah, melayang sikit dengan cahaya biru di belakang dia. Depan dia ada tempayan besar berdarah dan pengikut-pengikut tengah cium tangan dia sambil menangis. Tiba-tiba, Tok Guru pandang tepat ke arah aku. Senyuman dia berubah jadi bengkok dan aku rasa jantung aku berhenti sekejap. Budak kampung tarik aku lari. Malam tu aku demam panas. Dalam mimpi aku nampak Tok Guru berdiri di depan rumah aku. Dia cakap, "Langit dah pilih kau, jangan lari." Esoknya aku terus balik KL. Tapi sebelum naik bas, aku sempat tengok sekali lagi ke arah bukit. Ada sesuatu yang terapung atas pondok, seperti jasad besar berjubah, mata bercahaya dan sayap berkepak. Sampai hari ini aku tak berani balik ke Kampung Putih Awan. Tapi kadang-kadang dalam tidur, aku masih dengar azan sayu pukul 2 pagi.